Kau nak minta kerja ni dalam electrical. Okay, faham. Tak Dah related. sah memang kau kena reject lah kalau kau HR. Betul tak? Faham. First job ni dia akan menentukan kau punya career pada masa akan datang. Faham. Macam aku. Ha. Ini kesilapan aku buat. Faham sebab dia based on commission je kan. Betul. Dia commission based. Banyak tak rejection? Sebab kalau cerita pasal rejection ni, kalau buat bisnes benda tu memang common. Betul lah. Itu salah satu lah Nanti kan. nak kerja apa? Betul. Takkan betul nak jadi cikgu muzik. Betul dah. Kita tak bukan nak cakap cikgu muzik ni tak berkualiti. Betul. Tu profession lah. Betul. Degree aku membantu in term of cara berfikir dengan cara dia dengan orang sebenarnya. Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. Selesa. Yes. Dik, dah lama kita plan.